Kalau hampa nak cari tempat lunch yang best dekat Alostar, ada macam-macam jenis lauk. Hampa boleh mai dekat top di Alostar dekat Alok Mengkudu. Dekat sini dia ada macam-macam jenis lauk. Boleh katakan semua jenis masakan kampung ada tau. Gulai, masak lemak, sup. Dan yang paling gila mestilah sotong buncit ni kan. Memang puas weh kalau dapat sotong besar-besar macam ni. Dekat sini pun dia pada menu bakar-bakar. Tengoklah tu keli bakar dia weh, terliok. Depa si ada buat promo kari kepala ikan RM10 je. Kerabu dekat sini pun ada macam-macam jenis. Ayam pun ada macam-macam jenis masakan. Sayur macam-macam. Kalau hampa mai dekat sini, please lah order teh tarik ais jenis sedap weh. Jom kami nak tunjuk dekat hampa kami makan apa dekat sini. Untuk sotong buncit jahat dia ni, telok sotong dia tu yang sedap tu. Bawal goreng ni depa goreng panas-panas tau dekat hampa. Untuk dia punya masak lemak ni berpeluh jugalah makan, tapi sedap. Paling love dia punya gulai rayah pisang macam makan waktu kenduri weh. Kari kepala ikan ni promo RM10 je. Hampa mai makan nasi campur ni kena dengan ulam kerabu. Tu memang cara dia. Teh ais dia ni jenis yang lemak-lemak pekat. Tak manis sangat tu yang love. Jagung cincau ni pun sama weh, lemak-lemak gitu. Untuk ayak-ayak dia memang terasa sedap elok. Dekat bahagian atas ni kalau hampa nak tempur untuk private event pun boleh tau. Siap ada aircon lagi. Memang selesa lah kan. Kedai makan ni kalau ada tempat yang selesa, parking pun luas, memang love lah. Lokasi kedai depa ni dekat Jalan Alok Mengkudu. Kedai depa ni buka setiap hari tau. Hampa jangan lupa singgah.